Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah dalam Booster Ramadan terbitan Think Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu pada siri kali ini dengan surah Quraisy. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan yang berlaku kepada golongan Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaannya mereka akan musafir baik pada musim sejuk maupun pada musim panas. Mereka akan berdagang, kebiasaan mereka. Tapi Tuhan memberikan peringatan, walaupun mereka ni semua orang-orang businessman, businesswoman, ahli-ahli perniagaan, orang-orang Quraisy ini suatu ketika dahulu. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan punya rumah ini, yakni rumah Baitullah, yakni Kaabah. Bukan sembah Kaabah, tapi menyembah kepada Tuhan pencipta kepada Kaabah. Tuhan punya rumah tu iaitulah Allah. Siapa dia Allah? Alladhi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada kamu daripada kelaparan, wa amanahum min khauf, dan telah mengamankan mereka daripada segala ketakutan. Shadaqallahul azim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Quraisy ini ada dua konsep, dua kesimpulan yang boleh kita buat. Pertama, surah ini dinamakan sebagai surah Quraisy sebagai satu kemuliaan kepada golongan Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad adalah daripada keturunan Quraisy. Allah angkat Nabi daripada keturunan Quraisy. Baginda pernah bersabda, ana Quraisy, aku daripada keturunan Quraisy. Baginda berbangga dengan Allah lahirkan baginda daripada keturunan Quraisy, yang merupakan satu keturunan orang Arab yang mulia, yang telah berkhidmat kepada masyarakat, suku kaum yang terhebat yang berada di Mekah pada ketika itu. Itu yang pertama, tuan-tuan. Sebab itu kita jangan menghina orang Arab, apatah lagi golongan Quraisy, apatah lagi mereka-mereka yang ada hubung kait keturunan mereka dengan Nabi SAW. Yang keduanya, dalam ayat ini surah ini Allah nak menggambarkan konsep ubudiyah. Bagaimana kita sebagai seorang manusia, Allah nak menceritakan, nak mengimbau kembali golongan Quraisy. Jaga-jaga. Kamu duduk di tempat yang terpencil, Allah amankan kamu. Kamu duduk di tempat yang gersang, Allah berikan air dan makanan kepada kamu. Jadi jangan lupa kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. Sembahlah Allah. Abdikanlah diri kamu kepada Allah, sang pencipta alam semesta. Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, iaitu Allah. Yang selama ini golongan Quraisy dan masyarakat Arab ketika itu, kita katakan hampir terlupa Tuhan yang sebenar. Di samping Allah, mereka ada ilahan akhar, ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada Allata wal Uzza dan sebagainya. Maka Allah tak bagi. Allah kata, percayalah, Tuhan yang sebenarnya adalah satu, iaitulah Allah. Maka ini konsep tauhid, ubudiyah kita kepada Allah. Wahai mereka-mereka yang merupakan ahli perniagaan, businessman, businesswoman, anda adalah ahli perniagaan seperti kaum Quraisy yang berdagang ke sana kemari dalam kesibukan berniaga, dalam kesibukan mengejar dunia. Jangan lupa siapa kita. Hakikatnya kita adalah hamba Allah dan kita ada Tuhan pencipta alam semesta, iaitulah Rabbul Jalil Allah. Abdikanlah diri kepada Allah. Dunia hanya sementara. Hakikatnya kita adalah hamba Allah dan kita akan dihitung di hadapan Allah. Adakah kita telah memainkan watak dan peranan seperti seorang hamba ataupun sebaliknya? Mudah-mudahan sedikit kesimpulan ini memberikan keinsafan kepada kita dalam Ramadan untuk menjadi seorang ahli perniagaan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.